Saya mengenali Anwar ni tahun 80-an. Semasa Anwar mula-mula nak jadi ahli UMNO, dia sebenarnya Mahathir yang ambil dia sebagai ahli UMNO. Dan zaman tu, saya tak tahulah perlembagaan UMNO dah berubah atau tidak, tetapi perlembagaan UMNO mengatakan bahawa seorang nak menjadi calon pilihan raya mesti 5 tahun jadi ahli. Sedangkan Anwar masa tu belum jadi ahli UMNO lagi. Dia ABIM. Jadi Mahathir minta ambil dia dan minta Gafar Baba, arwah Gafar Baba, menjadi orang tengah menyelesaikan masalah ni. Maka Gafar Baba melantik sekretari politik dia, arwah Tadun Noh, sebagai orang tengah untuk backdated Anwar punya keahlian UMNO ni. Itulah mula-mula Anwar bertanding sebagai ahli parlimen Perkhidmatan PAU. Apabila dia menang Perkhidmatan PAU, Mahathir lantik dia sebagai Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama. Di situlah mula-mula sekali saya berjumpa Anwar. Dan saya minta Anwar bertanding. Dan Anwar menang 10 undi masa tu, disokong oleh saya sendiri, arwah Megat Jonit dan arwah Zain Umar daripada Penang. Siapa? Zain Umar. Okey. Daripada Penang. Atas arahan Mahathir lah. Sayangnya Mahathir pada Anwar pada masa tu. Kemudian apabila dia menang Pemuda UMNO dengan 10 undi saja, saya diminta berucap di satu perhimpunan pemuda UMNO. Lawan dia ketika tu siapa? Suhaimi? Suhaimi lah. Okey. Suhaimi Kamarudin. Di Ipoh, satu perhimpunan diadakan di mana pengusinya ialah Zainal Abidin Zain ataupun Abah. Jadi pengusi pemuda Perak masa tu. Diorang ni kebanyakannya ialah orang UMNO Tulen dan juga merupakan penyokong kuat Haji Suhaimi. Tapi saya diminta berucap masa tu. Dan saya beritahu perhimpunan tu, kalau Anwar menyeleweng, saya merupakan orang pertama yang akan menentang Anwar. Itu sebabnya sampai sekarang ni saya menentang Anwar pasal dia menyeleweng. Jadi Anwar ni dia pernah datang ke rumah saya di Ampang Jaya dulu, bawa anak dia Nurul Izzah, wife dia Doktor apa? Azizah. Semua datang ke rumah saya 2-3 kali datang. Masa tu dia belum jadi ketua pemuda lagi lah. Di Ambang jadi ketua pemuda. Jadi Anwar punya pembohongan ni tambah banyak. Saya kenal Anwar ni dah lama dah. Masa saya menjadi wakil rakyat negeri Melaka, kawasan Air Molek, Dun Air Molek, dia satu hari tu, hari Jumaat, dia berkutubah. Tapi rupanya, bak kata arwah Tuan Daim, Anwar ni special. Dia lebih hebat daripada kita. Depan boleh, belakang pun boleh. Ni Anwar masa tu lah. Jadi saya kenal Anwar ni dah lama sangat. Dia kaki kelintungkan dan kaki pembohong lah. Saya sendiri pernah cabar Anwar selama 21 kali. Tetapi masalahnya Anwar tak pernah pun menjawab. Dan saya setiap kali saya tulis tu, saya hantar kepada sekretari dia, politik dia, anak siapa nama? Fauzi Rahman tu. Malangnya sampai sekarang Anwar tak berjawab. Dan baru-baru ni saya tulis satu artikel. Saya mencabar Anwar, anak dia Nurul Izzah dan isteri dia sekali, dengan harapan tak seorang akan ambil tindakan terhadap diri saya lah. Tapi tak ada juga. Jadi Anwar ni, dia dalam negeri dia boleh temberang lah. Dia luar negeri dia boleh temberang pemimpin luar negara. Tetapi dalam negeri tak ada. Dan dia beritahu yang dia pergi kali lawatan tu, dia balik, dia kata alhamdulillah ini jumlah pelaburan bertambah. Tapi tak ada pun. Potensi. Tapi Bank Negara punya the latest report, jumlah pelaburan yang lari pun banyak. So people have no confidence in him. So masa zaman Mahathir dulu, dia tuduh Mahathir pecat dia. Yang sebenarnya dia pecat diri dia sendiri. Tapi dia gunakan Mahathir lah. Apa pasal saya kata dia sempat jadi di sini? Pasal perbuatan dia itulah.
Mahathir tak boleh terima orang yang main bontot ni semua ni. Orang yang melewat-lewat semua yang Mahathir tak boleh terima. You nak main perempuan itu hak you. Tapi main bontot ni, luar tabi'i, dilaknati Allah Taala. Dalam ayat Quran pun, surah Al-Azab, perkara nombor 48. Maksudkan jangan sekali-kali kita menyokong orang yang munafik. Anwar ni dah jatuh dah buat munafik. Janji tak ada parti, bercakap bohong, macam-macam lah. Dia Anwar. Itu terserahlah kepada penyokong-penyokong dia sama nak percaya dengan dia atau tidak. Tapi saya sendiri sebagai penyokong dia, saya nak beritahu lah. Ada lebih kurang 70 orang kanan dia, termasuk diri saya sendiri, yang dah tinggalkan Anwar ni. Satu jumlah yang agak besar. Dia punya inner circle lah. Inner circle Anwar, ya. Contohnya Chandra Muzaffar daripada Jaz, Hisham Rais, Ambiga, lawyer. Yang terbaru ni sekarang apa ni nama? Sekarang Naya. Sekarang Naya ada lagi tu. Syamuddin lah antara yang terakhir ni. Syamuddin Rais. Dan dari ni Chen Chua. Chen Chua. Semuanya meninggalkan Anwar. Pasal ni lah. Pasal tak tahan dengan pembohongan dia ni. Saya rasa pilihan raya akan datang, Anwar akan kalah undang. Rakyat faham, rakyat dah tahu dah. Segala janji Anwar ni tak boleh pakai pun. Dia ni tak ada beza pun dengan Prabowo. Suka berjoget. Tapi dalam masa itu rakyat menderita. Dan saya mengatakan bahawa mengapa kes apa ni itu router, Anwar masih lagi cuba mendilai-dilaikan perbicaraan. Dan begitu saja minta immunity pula tu. Itu juga kes Mahathir sakau duit macam-macam lah. Tak habis-habis. Tapi mana dia? Mana bukti dia sampai sekarang? Mahathir cabar dia. Tunjukkan bukti kalau ada. Tak ada juga. Jadi Anwar ni sebenarnya pembohong lah. Itulah. Persoalan dia pergi ke luar negara ni. Bila dia berjumpa pembesar-pembesar luar negara ni, tak ada ke dia rasa madu. Orang yang jumpa dia tu dah ada dia punya portfolio, profile dia. Dah tahu dia. Sebelum jadi Perdana Menteri siapa dia, masuk penjara apa kesalahan dia. Kan? Tapi dia boleh selamba je muka dia. Dia masih beranggap bahawa pimpinan negara ni tak tahu apa benda. Tapi dia lupa. Kedutaan dia bukan macam duta kita. Kedutaan dia hantar report. Hari-hari hantar report pada dia punya menteri luar dia. Contohnya macam Russia. Dia pergi Russia. Apabila Putin soal dia kata ini bini nombor 2. Gila bodoh lah ni. Dia panggil Flown. Singgah sana lah. Pandai dia Clinton, dia kata dia pandai sejarah. Dia minat sejarah. Nak beritahu. Dia kata, saya difahamkan Mahathir akan pergi ke Russia. Dalam masa dekat ni. Atas jemputan kerajaan sana lah. Mahathir pergi tak pergi, saya tak tahu. Tapi saya rasa dia pergi. Maknanya apa? Baru ni pun Anwar pergi ke Tianjin, China. Dia tak dengar apa, baru gambar pun tak ada dia. Masih belakang juga, tak ada pun. Yang dia heboh sangat apa? Yang dia kata, Odigan boleh cakap putih kan? Yang saya ingat lagi, masa press conference dekat rumah dia mula-mula, dia jadi Perdana Menteri, malam tu. Tiba-tiba ada call daripada Odigan, cakap putih macam, ya. Rupanya semua orang kena bohong. Melanjang. Itu lah Anwar. Yang kemarin dia yang terbaru. Dia tengah berucap dalam satu majlis. Tiba-tiba dia berlakon ada call daripada Presiden Vietnam. Ini isu ASEAN, dia kena selesaikan segera. So dia ambil phone, dia berhenti ucapan, dia jawab phone tu. Punya lah. Betul ke? Hebat. Anwar ni dia jadi Perdana Menteri bukan atas kemenangan dia. Dan kombinasi pembohongan dia dengan MD dia pakat. Itu je lah.